Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami telah menyelesaikan tugasan bagi subjek kami, iaitu dakwah komuniti marginal. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan dakwah komuniti marginal ni sebenarnya? Okey, dakwah komuniti marginal ni sebenarnya adalah salah satu usaha untuk mendekati dan juga membantu golongan yang terpinggir dalam kalangan masyarakat ni. Iaitu masyarakat orang asli, gelandangan, OKU dan sebagainya. Hal ini agar mereka juga dapat menerima bimbingan agama, perhatian sosial dan juga merasa dihargai sebagai sebahagian daripada ummah. Jadi, untuk menyelesaikan tugasan kami ini, kami telah mengadakan temubual bersama komuniti marginal iaitu OKU Penglihatan di Markas Tahfiz Orang Kelainan Upaya Masalah Penglihatan iaitu MT Okum. Tujuan kami adakan temubual ini adalah untuk memahami dan juga mengenal pasti latar belakang, cabaran, kaedah dan juga pendekatan dakwah yang digunakan terhadap komuniti pelajar yang mempunyai masalah penglihatan. Seperti yang anda lihat sebentar tadi, itulah model Markas Tahfiz Orang Kelainan Upaya Masalah Penglihatan yang telah kami temubual baru-baru ini. Sekarang saya akan ceritakan serba sedikit tentang latar belakang Markas Tahfiz ini. Markas ini terletak di Kampung Tok Jiring, Kuala Nerus, Terengganu dan ditubuhkan secara rasmi pada 25 Oktober 2021. Ia merupakan cetusan idea daripada Allahyarham Datuk Abu Bakar Cik sejak tahun 2014. Dan akhirnya berjaya direalisasikan dengan sokongan daripada Darul Quran JAKIM. Antara objektif utama penubuhan markas ini adalah untuk melahirkan para hufaz dalam kalangan pelajar yang mempunyai masalah penglihatan. Selain itu, tahfiz ini juga ingin membuka peluang pekerjaan, mengubah perspektif negatif masyarakat terhadap golongan OKU serta melatih pelajar untuk lebih berdikari dan yakin dengan potensi diri mereka. Pada hari ini, saya akan bercakap mengenai responden-responden yang telah ditemubual di Markas Tahfiz Orang Kelainan Upaya Masalah Penglihatan. Baiklah, responden yang pertama adalah Ustaz Razali atau lebih mesra dikenali sebagai Ayah Lee. Beliau berumur 70 tahun dan merupakan pengetua di Markas Tahfiz Orang Kelainan Upaya Masalah Penglihatan ini. Responden yang kedua adalah Cik Nadia yang merupakan kerani di Markas Tahfiz ini yang mengurus data dan maklumat pelajar-pelajar di sini. Seterusnya, responden yang ketiga adalah Ustaz Basri yang juga merupakan seorang penghafal Al-Quran dan memegang jawatan dalam Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Seterusnya adalah Ustaz Nu'man. Ustaz Nu'man juga merupakan seorang penghafal Al-Quran dan memegang jawatan dalam Jabatan Hal Akademik Pelajar. Dan maklumat responden yang terakhir adalah Ustaz Ifram. Ustaz Ifram merupakan bekas pelajar di Ma'had Tahfiz ini. Beliau juga merupakan satu-satunya pelajar yang berjaya menghafal 30 juzuk Al-Quran sepanjang penubuhan Markas Tahfiz ini. Setelah tamat belajar, beliau berkhidmat sebagai tenaga pelajar di Markas Tahfiz ini dan juga merupakan seorang warden di asrama Markas Tahfiz ini. Okey, selain itu kami juga ada menemubual pelajar mereka. Jadi pelajar mereka hanya terdiri daripada 7 orang sahaja dan kesemua mereka adalah lelaki. Tapi kami hanya berkesempatan untuk menemubual 6 orang pelajar sahaja. Jadi umur mereka ni dalam lingkungan 20-an. Maksudnya mereka semua ni dah dewasa lah. Okey. Mereka ni ada yang berasal dari Terengganu dan ada juga yang berasal dari luar Terengganu. Jadi di markas tahfiz tersebut mereka tinggal di asrama lah, kecuali seorang pelajar sahaja yang ulang-alik dari rumah setiap hari. Jadi mereka ni mampulah berdikari walaupun berjauhan dari keluarga. Okey. Setelah ditemubual, kami dapati mereka ni mempunyai masalah penglihatan sejak lahir, dan kecuali seorang pelajar sahaja yang mengalami masalah penglihatan sejak dia berumur 10 tahun kerana mengalami kemalangan yang menjejaskan penglihatan dia. Jadi sangat menyayat hatilah kan. Okey, memandangkan mereka ni tak dapat melihat, mestilah kita nak tahu kan apa kaedah yang mereka gunakan untuk menghafal Quran. Okey, jadi setelah ditanya, kami dapati bahawa mereka menggunakan kaedah Braille dan ada juga seorang pelajar yang menggunakan kaedah audio di mana dia akan mendengar bacaan Al-Quran daripada radio
seterusnya dia akan ikut dan hafal lah. Walaupun mereka ni menggunakan kaedah braille dan juga kaedah audio, mereka berjaya menghafal Al-Quran. Ada di antara mereka ni yang dah mencapai 4 juzuk, ada yang dah mencapai 6 juzuk, 8 juzuk, 9 juzuk. Dan yang tertinggi setakat ni adalah sebanyak 15 juzuk. Kedua tertinggi pula adalah sebanyak 14 juzuk setengah. Jadi kita doakanlah agar mereka ni berjaya menamatkan 30 juzuk hafalan mereka. Amin. Okey, seterusnya kita akan lihat pula apa kegiatan seharian mereka di markas tahfiz. Okey, jom kita lihat jadual mereka. Jadi berdasarkan jadual harian mereka tadi, kita dapat lihat bahawa adalah pendekatan dakwah yang diterapkan di sana. Antaranya seperti solat berjemaah, belajar ilmu fardu ain, menghafal Al-Quran dan ceramah. Okey, kesimpulannya kehidupan mereka dekat sana ni terurus dan terjagalah. Mereka juga masa lapang mereka juga terisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Mereka juga tak tersisih sebab boleh melakukan pelbagai aktiviti bersama rakan-rakan, dan yang paling penting dakwah ni sampai kepada mereka. Tidak dapat dinafikan lagi, sudah tentu akan adanya cabaran bagi tenaga pengajar dalam mendidik pelajar di Markas Tahfiz OKU Masalah Penglihatan ini. Antara cabaran yang dihadapi oleh tenaga pengajar tersebut ialah dari aspek hafalan serta murajaah Al-Quran. Mungkin bagi kita yang mampu melihat, proses menghafal serta murajaah Al-Quran bukanlah suatu perkara yang agak sukar, tetapi tidak dengan mereka. Bagi mereka, proses menghafal serta murajaah Al-Quran agak sukar disebabkan masalah penglihatan mereka sendiri. Terusnya, cabaran bagi tenaga pengajar dalam usaha meningkatkan prestasi serta keyakinan diri pada pelajar di MT Okum ini. Ini kerana para pelajar di MT Okum ini merasa rendah diri serta kurang berkeyakinan diri disebabkan kekurangan mereka sendiri. Walhal, walaupun manusia itu diciptakan mempunyai kekurangan, akan tetapi pasti terselitnya kelebihan dalam diri mereka. Dan cabaran yang terakhir ialah dalam penggunaan gadget serta penggunaan braille. Apa yang dikaitkan cabaran dalam penggunaan gadget serta penggunaan braille ini? Yang dikaitkan dengan cabaran dalam penggunaan gadget ini ialah apabila terdapat pelajar yang menggunakan gadget sebagai metod untuk menghafal serta mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Akan tetapi, ia juga mengakibatkan pelajar tersebut berjaga sehingga lewat malam ketika mengendalikan gadget tersebut. Manakala cabaran pada penggunaan braille pula, ia merupakan satu proses yang bukan mudah bagi pelajar-pelajar ini untuk mengenal pasti serta menghafal corak-corak braille tersebut. Ia juga memakan masa yang agak lama dalam tempoh 1 tahun bagi pelajar-pelajar ini untuk lancar menggunakan metod braille. Bagi mengatasi cabaran tersebut, tenaga pengajar di MT Okum telah memberikan pendekatan yang sesuai kepada pelajar-pelajar mereka. Antara pendekatan yang sesuai yang boleh digunakan kepada pelajar mereka ialah talaqi musyafahah, yang membawa maksud bacaan antara dua bibir, iaitu para pelajar akan mengikut bacaan yang dibacakan oleh guru mereka, dan guru mereka juga akan membetulkan bacaan mereka serta tajwid di dalam ayat Al-Quran tersebut. Akhir sekali, guru-guru di MT Okum ini memberikan dorongan serta semangat kepada pelajar-pelajar di Markas Tahfiz ini agar mereka lebih berkeyakinan diri serta mampu melakukan yang terbaik pada masa hadapan.